pertama dan semua, wujudnya ini sifat mazmumah dalam hati kita adalah kerana kita suka banyak makan. Suka makan, banyak makan dan minum dan semua. Okay, Imam Ghazali dah pesan-pesan awal-awal, sesiapa yang kekenyangan akan terhindar daripada melakukan ibadat dan semua. Yang kedua, banyak berkata-kata yang sia. Banyak berkata-kata tak apa, kita mengajar, kita bagi nasihat, bagi tausiah dan bagi ingatan, itu boleh, tak ada masalah. Tapi banyak berkata-kata yang Imam Ghazali kata ialah berkata-kata yang sia-sia. Duduk kedai kopi sembang buat dunia je. Maka bila kita banyak sembang tu semua, maka segala yang sia-sia tersebut akan masuk dalam hati kita. Okey, yang ketiga, sifat mazmumah yang tuan-tuan semua yang tidak boleh ada dalam diri kita ialah sifat marah. Marah boleh tuan semua. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sirrus Salikin, marah tu boleh, ghadab tu boleh tuan semua. Kalau kita tak ada sifat marah, tak boleh tuan semua. Sifat marah, kalau kita tak sifat marah, kita tak marah anak kita buat silap apa semua, kita boleh marah. Tetapi asyadul ghadab tak boleh. Marah yang berlebih-lebihan. Syadid tak boleh, yang berlebih-lebihan. Kalau nak marah sampai merah mata, sampai maki-maki hama, itu tak boleh. Okey, apa yang Imam Ghazali kata? Berpunca daripada kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan. Orang yang cepat marah ni kerana dia kurang sabar. Dan ia juga didorong oleh pengaruh syaitan.